Kita sudah hampir masanya. Yang Nabi sebut sudah hampir masanya ni bila? 1400 tahun dulu. Pada zaman kegemilangan Islam, Rasulullah takbir, Khulafa' Rashidun takbir. Islam digeruni ketika itu oleh dua kuasa terbesar dunia. Nabi pun sebut kepada sahabat, sudah hampir masanya semua bangsa di dunia ini akan mengerumuni kalian, iaitu umat Islam. Bangsa-bangsa ni kebanyakannya menodai kalian, menindas kalian, menzalimi kalian. Sahabat duk dengar Nabi beritahu, bangsa-bangsa ni akan bersatu, kekuatan mereka, tenaga buah fikiran mereka untuk mengenakan umat Islam. Walaupun negara Islam itu duduk berjauhan antara satu sama lain, mereka menindas berpuluh-puluh buah. Seperti mana orang ramai yang mengerumuni hidangan makanan di dalam sebuah bekas. Berkata seorang sahabat, apakah orang Islam sikit sangat waktu itu ya Rasulullah? Dia kata, tak. Bilangan umat Islam ketika itu sangat banyak. Wahai pesuruh Allah, 2.5 bilion lebih kurang umat Islam hari ini. Hampir 1/3 penduduk dunia ni lebih kurang orang Islam. Bukan tetapi kalian, harga diri kalian, nilai dan faedah kalian hanya seperti buih yang ada di lautan. Tak ada manfaat, tak ada faedah, buih. Umat Islamiah kuat. Ketika Nabi wafat pada 632 Masihi, Masihi dan 632 Masihi, maka diganti dengan Khulafa' Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 8 golongan ini juga kuat, sama-sama membawa umat. Dan habis Sayyidina Ali wafat pada 661 Masihi, bermulanya kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah 661 Masihi, 8 golongan ini juga kuat membawa umat. Hebat. Dan orang Islam dapat mengislamkan, maknanya sampai Rom dan Parsi itu tumbang lah. Pada tahun 750 Masihi, apa jadi? 750 Masihi, apa jadi? 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulama'nya mengampu, apabila amirinnya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang soleh terpisah di bukit-bukit dan gua-gua, apabila pendakwahnya tidak hebat, apabila orang kaya nafsi-nafsi, dan apabila wanitanya rosak, pecah ummah Islamiah. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut, tuan-tuan? Al-Wahan. Al-Wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan Al-Wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut perkaitan tentang dunia, bila sebut dunia, tergambar paling awal ialah harta benda yang kita punyai dan kita miliki. Sama ada rumah, sama ada kereta, sama ada bangunan, aset tu, aset ni, properti tu, properti ni, kita panggil sebagai dunia. Dalam agama kita, Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ini nak pergi mana jauh-jauh? Nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ini nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas, kita duduk dalam rumah. Hak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah bila kita letak semua benda tu di sini.
Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ini, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni. Iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Ini banyak masalah kepada umat Islam. Umat Islam hidup dalam keadaan yang lemah. Umat Islam hidup dalam keadaan yang lalai. Majoritinya tidak mengerjakan salat, bukan berjamaah, tidak mengerjakan salat. Ramai yang mendedahkan aurat, ramai yang minum arak, ramai yang terlibat dengan riba. Puncak lemah umat Islam apabila Palestin diserang. Cuba lihat berapa yang boleh bantu. Berapa banyak negara Islam yang boleh masuk untuk bantu, yang bawa pejuang Islam untuk bantu, yang boleh bawa satu tank untuk bantu. Tak ada. Kemuncak kelemahan umat Islam hari ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu hari ketika mana semua masjid subuh begini, ketika itu kita akan berjalan beramai-ramai masuk dan memerdekakan Baitul Maqdis, insya-Allah. Amin. Terhuduh dekat Muhammad, aku lepas kamu. Agak-agak dia nak buat tak? Dia bertahan, dia sabar, aku tak mau. Pilihan yang kedua ialah, kalau kamu tak mau caci Muhammad, kamu kena sebut perkataan-perkataan yang mulia pada patung-patung berhala kami, terutama Lata dengan Uzza. Yang sebelum ni, kamu duk asyik condemn patung kami, berhala kami, sembahan kami ni, kamu kena sebut benda-benda hak elok. Bagusnya berhala ni, bagusnya patung, mulianya Lata, mulianya Uzza, kena sebut benda mulia pasal berhala kami. Dia sabar punya sabar, akhirnya apa jadi? Ammar sendiri tak mampu nak tanggung benda ni, sampai dia menyebutkan benda tersebut. Akhirnya dia sebut dalam keterpaksaan. Bila dia sebut dalam keterpaksaan, janji Abu Jahal apa tadi kalau buat? Lepaskan, dia dilepaskan. Dan hari-hari kemudian yang lain dia berlari kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Dia sebut benda ni depan Nabi. Dia kata dia buat semua ni kerana tidak dapat menanggung penderitaan dan penyiksaan, dan dia sebut benda ni pun kerana terpaksa. Sebab tu turun surah An-Nahl. Siapa yang menyebutkan, siapa yang beriman dan selepas tu dia menyebutkan benda-benda kekufuran, apa akan jadi? Dia akan disiksa dan diazab oleh Allah. Illa man ukriha, kecuali sesiapa yang terpaksa atau dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innu bil iman, sedangkan hati dia yang sebenar dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Jadi ayat ni turun sempena kes Ammar bin Yasir tadi. Dia sebut tu bukan kerana betul-betul, bukan kerana hakikat, tapi kerana dipaksa dan terpaksa. Itu yang berlaku. Begitu juga dengan sahabat seperti Khabbab bin Arith, ataupun setengah orang sebut Khabbab bin Aras, juga dipukul macam-macam sampai hilang ingatan. Ada sahabat yang bernama Aflah, juga dibuat benda yang sama, panjang. Orang lelaki, orang perempuan tak ada ke? Dalam sejarah ramai orang perempuan menerima penyiksaan dan penindasan yang sama. Carilah nama-nama ni. Carilah orang yang bernama Zunairah, carilah An-Nahdiyah, carilah Ummu Ubais, carilah seorang perempuan daripada suku Mu'anmal, daripada Bani Adi. Siapa yang seksa dia? Tokoh Bani Adi yang terkenal, sahabat Nabi khalifah kedua sebelum dia Islam. Siapa? Umar bin Al-Khattab yang seksa wanita ni. Ni zaman jahiliah dia, belum lagi dia masuk Islam. Ramai juga wanita-wanita tersiksa. Nak abaknya bab genggam bara api ni, sahabat dan sahabiah masih mendahului kita. Tetapi dalam mana-mana rekod yang disiksa, yang ditindas, yang dizalimi ini, adakah mereka pernah menukar akidah mereka?
Hak mana sampai pengsan, hak mana sampai teruk-teruk, hak mana sampai hilang ingatan, akidah mereka tak pernah goyah. Akidah mereka tak pernah tertukar dengan ancaman-ancaman ujian dan musibah tadi. Tapi hari ini tuan-tuan, bila berlaku benda yang sama kepada umat Islam, belum tentu lagi hal ni dapat kita jaga dengan sebaiknya. Apa maksud saya? Mungkin ada yang masih kental sama seperti imam para sahabat dan sahabiah mempertahankan agama dia. Mungkin ada yang jadi macam siapa? Macam Ammar tadi, mula-mula tahan, akibat tak sanggup lagi menahan penderitaan, dia ambil jalan tadi. Menyebutkan sesuatu yang tidak diredai oleh Allah dan Rasul, tapi kerana terpaksa dan dipaksa. Dan sebahagian besar mungkin tak dam buat apa-apa lagi, baru ugut. Okey, aku mengalah. Okey, angkat bendera putih. Okey, aku turut apa yang kamu nak. Okey, aku turuti kemahuan kamu. Tak buat apa lagi, tak seksa lagi, baru orang ugut, baru orang acah. Ini juga akan bakal berlaku sekiranya ujian dan musibah ni mengenai sebahagian besar umat Islam. Tetapi tuan-tuan, jauh lebih daripada itu. Gambaran-gambaran yang diberikan di dalam sirah Rasulullah sebenarnya cukup kita jadikan iktibar dan panduan. Tetapi malam ni kita nak pergi lebih jauh lagi. Dan saya harap benda ni perlu ada papan putih baru nampak. Tapi tak ada pun tak apalah. Cuma takut bila saya sebut satu-satu nanti dia jadi blur. Dia jadi keliru untuk tuan-tuan ingat. Sebab kalau saya tulis senang, dia nampak. Lepas tu kita akan syarah, kita akan hurai, kita akan tafsir satu-satu. Dan malam ni insya-Allah kita akan guna pendekatan daripada satu kitab yang disebut Syarah Rasmul Bayan. Kitab ni cukup terbaik untuk para da'i-da'i dan pendakwah-pendakwah yang baru nak memulakan profession mereka. Macam ustaz-ustaz muda, ustaz-ustaz baru, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i yang nak mendakwahkan orang lain dalam lapangan dakwah, saya syurkan ini antara kitab yang sesuai untuk dibaca untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Akan terjadi suatu peristiwa dan satu keadaan yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini terdapat di dalam salah satu hadis 40 peristiwa hadis akhir zaman, yaitu tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Suatu masa akan datang berpusu-pusu bangsa-bangsa yang akan mengerumuni umat Islam sebagaimana layaknya pemakan-pemakan yang akan mengerumuni talam-talam makanan. Jadi bila berita ini digambarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat amat memahami dan mengerti condition yang disebutkan oleh Nabi. Bagaimana rakusnya, bagaimana liarnya, bagaimana bernafsunya musuh-musuh Islam ini akan datang mengelilingi dan mengerumuni umat Islam untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Lalu pertanyaan paling awal yang dipersoalkan oleh para sahabat Nabi ialah, wahai Rasulullah, adakah bilangan kami pada waktu itu sedikit? Nampak berkerumun, nampak ramainya musuh Islam nak hancurkan kita ni, adakah kerana bilangan kita, jumlah kita masa tu sikit? Tidak, kata Nabi. Jumlah umat Islam pada waktu tu banyak, tetapi sifat umat Islam pada waktu dan masa tersebut tidak ubah seperti buih-buih di lautan. Bila tuan-tuan mempunyai kesempatan untuk datang ataupun melawat di gigi-gigi air di tepi pantai, tuan-tuan akan lihat ombak-ombak akan menolak buih-buih ini ke pesisiran pantai. Contoh yang paling mudah, kalau ombak ni tolak kuat, dia akan datang cepat. Kalau ombak ni tolak lambat, dia pun akan sampai lambat.
Kalau ombak ni beralun ke kiri, dia akan pi ke kiri. Kalau ombak ni beralun ke kanan, dia akan pi ke kanan. Kalau ombak ni tarik balik dia sampai masuk ke laut pun, dia akan tertarik sekali. Maksudnya apa, tuan-tuan? Gambaran ini untuk diberi penjelasan bahawa umat Islam yang ramai pada waktu tersebut sudah tidak mempunyai pendirian dan kita sebut apa ni? Pegangan yang kemah dan kejap. Maksudnya orang boleh bawa pi belah kiri, orang boleh bawa pi belah kanan, orang boleh tonyoh ke belakang, orang boleh tolak ke depan. Kita ni dah tak ada macam, tak ada misi, tak ada visi, tak ada idealisme Islam yang sebenar, sampai semua bentuk-bentuk pemikiran, sampai semua bentuk-bentuk kefahaman dan pendekatan kita terhadap agama seolah-olah diajar dan ditentukan oleh manusia-manusia yang berada di luar agama kita. Dan salah satu lagi yang Nabi sebut di penghujung hadis ni, kerana umat Islam pada waktu tersebut akan tertimpa dengan satu penyakit. Apa nama penyakit tersebut, tuan-tuan? Al-wahan. Al-wahan dalam bahasa Arab dari segi bahasa ialah lembek, lemah, tak ada kekuatan. Tapi dari sudut pemaknaan yang sebenar, apa yang disebutkan oleh Nabi dengan al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Inilah penyakit yang akan terkena pada umat Islam di akhir zaman, iaitu cinta kepada dunia dan mereka membenci kematian. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut perkaitan tentang dunia, bila sebut dunia, tergambar paling awal ialah harta benda yang kita punyai dan kita miliki. Sama ada rumah, sama ada kereta, sama ada bangunan, aset tu, aset ni, property tu, property ni kita panggil sebagai dunia. Dalam agama kita Islam sebenarnya tidak menjadi kesalahan untuk kita mencari dan mengejar keduniaan. Kerana kita hidup atas dunia, kita memerlukan sarana-sarana dunia ini untuk meneruskan legasi kehidupan kita sebagai pemudah caraan kita. Kita hari ni nak pergi mana jauh-jauh? Nak jalan kaki ke nak naik kereta, tuan-tuan? Kita nak naik kereta, tak salah pada kereta tu. Kita hari ni nak berteduh, takut kena hujan, takut kena panas, kita duduk dalam rumah. Hak panas pula, kita pasang kipas, kita pasang aircon. Dia tak salah semua benda tu. Yang jadi salah bila kita letak semua benda tu di sini. Kita nak guna dunia sekadar nak melengkapkan kehidupan kita. Bukan dia tu kita nak letak di hati, kita nak sayang sungguh-sungguh, kita nak bawa sampai mati. Yang jadi masalah hari ni, kebanyakan umat Islam dan juga turut dibimbangi diri saya sendiri terkena penyakit ni, iaitu bila kita cari harta banyak-banyak yang sebenarnya dibolehkan dan diharuskan dalam agama, kita letak semua benda tu di sini. Yang menyebabkan tempat di sini yang sebenar apa? Tempat yang sebenar di sini ialah mengingati Allah, mengingati Rasul. Tempat-tempat untuk kita mengasihi dan menyayangi agama, kita letakkan benda ni sekali dengan apa yang disebutkan di depan tadi. Yang menyebabkan bila di sini tempat dia akan dikasihi, dia akan disayangi. Kita nak jaga betul-betul, kita nak peluk betul-betul, kita nak dakap betul-betul. Bila terlampau kuat kasih sayang terhadap dunia, yang akan jadi ialah kita akan terlampau mencintai dia sehingga akan begitu sukar untuk melepaskan hati, jiwa dan perasaan kita terhadap dia. Bila orang dah terlampau cinta pada dunia ni, kalau boleh dia nak mati ke nak hidup? Oh, nak hidup lah. Kalau mati tak boleh nak gunalah semua hak duk cari selama ke ni. Kalau kita mati, tak boleh nak pakai lah hak kita duk cari bertimbun-timbun, beribu-ribu tadi.
Jadi biasa bila orang start mula cinta dunia, dia akan rasa galak pada kematian. Dan akan mula terbit pemikiran-pemikiran macam ni. Kalaulah umur aku 100 tahun lagi pun best. Kalau Allah sambung lagi beberapa puluh tahun, bagusnya. Sebab apa dah jadi macam ni tuan-tuan? Sebab sayang dah nak tinggal harta benda tadi. Sebab kalau kita mati, kalau kita meninggal, siapa akan guna pakai semua ni? Padahal hak kita nak tinggal tu pada bini kita. Hak kita nak tinggal tu pada anak-anak kita. Hak kita nak tinggal tu pada waris-waris yang berhak untuk difaraidkan harta-harta kita. Tapi yang jadi payah kerana apa? Kerana kita cari penat-penat, Allah nak tinggal ke orang pula. Kita cari letih-letih, nak tinggal ke orang pula. Kita pun dah di penghujung usia, baru nak menikmati kadang-kadang benda macam ni. Dulu duk pakai kereta buruk, kereta cabuk, umur-umur macam ni baru boleh pakai, hak selesa besar sikit. Duk 2 hari beli kereta baru, meninggal. Duk di hospital tu Allah, baru 2 hari masuk uat pula, tak boleh nak naik, tak boleh nak tu, tak boleh nak tenyih, tak boleh nak gonyoh, tak boleh nak uat, tak boleh nak lak. Duk teringat ke harta, duk teringat ke duit, sampai mati pun kita bawa lagi unsur-unsur dunia bersama dengan kematian kita. Ya benar tuan-tuan, bila ini berlaku, manusia akan goyah. Jadi mereka tak mau mati. Kalau boleh hidup selama-lamanya, lagi bagus. Kalau dulu musuh-musuh amat menggeruni dan takut kepada umat Islam dalam konsep jihad yang terkait dengan unsur peperangan, apa dia? Sebab umat Islam dulu bila mereka masuk dalam alam peperangan, dalam bab militer, dalam bab jihad, apa yang mereka cari daripada unsur dan konsep jihad? Mati syahid. Mereka nak syahid, mereka menginginkan syahid. Mereka kalau boleh pi ni tak balik dah. Kalau boleh pi ni, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Sedangkan musuh-musuh Islam jadi gerun kerana mereka mencintai kehidupan. Kita nak lawan satu manusia yang jenis tak takut mati ni. Kita nak lawan manusia yang bila dia masuk dalam perang ni, kalau boleh dia tak mau balik ni. Jadi mereka gerun dengan akidah-akidah dan kepercayaan-kepercayaan yang dipunyai oleh tentera-tentera seperti ini. Sedangkan mereka masuk dalam bidang peperangan, dalam bidang militer, mereka mengharapkan kehidupan. Balik dalam keadaan hidup, balik dalam keadaan tak kena jerangkap sama, balik dalam keadaan tak kena ambush, balik dalam keadaan anggota tak cacat, balik dalam keadaan anggota tak kena potong, tak kena kerat. Mereka rasakan kalau terkena benda-benda tadi adalah salah satu bentuk musibah dan penyesalan dalam hidup mereka. Dan kadang-kadang mereka sendiri tidak ada vision dan tujuan peperangan hanya kerana diarah semata-mata. Siapa yang arah mereka berperang? Pimpinan. Siapa yang mengarahkan mereka berperang? Ketua negara. Walaupun sendiri mungkin tentera-tentera itu tak menginginkan sekalipun peperangan dalam hidup mereka. Tapi kerana diarah, kerana dipaksa, untuk menaikkan legasi negara, untuk naikkan nama raja, untuk meluaskan tanah jajahan, memperluaskan wilayah dan sebagainya, mereka tadi digunakan. Ini yang berlaku. Dan akhirnya mereka gerun dengan grup-grup seperti ini. Dan ingat pesanan ni. Pesanan Saidina Umar inilah diguna pakai oleh musuh Islam hari ini, bagaimana nak bagi tekanan pada kita. Apa yang Umar pernah sebut semasa hayatnya? Ketahuilah, sesungguhnya kita ini adalah suatu umat yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Islam. Tetapi sekiranya kita mencari selain daripada kebesaran dan kemuliaan Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Kita hari ini jadi macam ni sebab Allah muliakan kita dengan agama. Allah muliakan kita dengan akidah Islam. Tapi kalau satu masa kita cari kemuliaan lain selain daripada Allah, kita cari selain daripada Rasul, kita cari selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Tapi
Tapi kalau tanya rata-rata umat Islam pun, mereka akan cari tak kemuliaan selain daripada agama, tuan-tuan? Tuan-tuan tak akan cari. Itulah jawapan yang saya nak dengar, itulah jawapan yang pasti saya terima. Tanya pada sesiapa pun, tuan-tuan nak cari tak selain daripada Allah? Tak akan. Selain daripada Nabi dan Rasul? Tak akan. Selain daripada agama ini? Tak akan. Tuan-tuan tak akan. Musuh Islam akan. Tuan-tuan tak mau tukar, musuh Islam mahu tukar. Jadi dia ambil frasa ini. Sekiranya kita cari selain daripada Allah, Rasul dan agama, pasti kita akan dihinakan. Yang ni mereka nak. Umat Islam terhina. Umat Islam akan mereka bunuh. Umat Islam mereka akan rosakkan dan musnahkan semahu-mahunya. Maka mereka perlu merancang strategi-strategi yang ampuh, strategi-strategi yang penting, strategi-strategi yang kuat bagaimana nak menjayakan misi menghinakan umat Islam dan menjauhkan mereka daripada Allah, Rasul dan agama. Ya benar, kita hari-hari nak meningkatkan kefahaman pada tiga tadi. Tu yang tak berhenti kita ni. Dakwah hari-hari. Ustaz tu, ustaz ni, penceramah tu, penceramah ni, da'i tu, da'i ni. Tuan-tuan pun tak berhenti. Masjid tu, masjid ni, surau tu, surau ni, madrasah tu, musalla ni. Semata-mata nak mempertingkatkan kefahaman dan ilmu tuan pada Allah, pada Rasul, pada agama, pada syariat. Tapi orang hak kita tak kenal. Yang disebut dengan istilah a'da'il Islam, musuh-musuh Islam, dia tak mau ini semua. Dia nak rosakkan kita, dia nak hancur dan musnahkan kita, maka strategi perlu dirancang. Kalau dahulu mereka menggunakan pendekatan kekerasan yang kita panggil militer ataupun askariyah dalam bahasa Arab, kebanyakan mereka tak pernah menang pun. Tengok perang Badar, menang ke kalah? Kalah. Perang Uhud kita anggap seri. Hamraul Asad kalah. Sebab tu kadang-kadang orang tuduh Islam ni zalim, kerana Islam ni disebarkan melalui mata pedang. Seolah-olah Islam ni agama paksaan, Islam ni agama ancaman. Tak masuk Islam, kami bunuh. Tak mau masuk Islam, kamu kena bayar cukai. Tak mau masuk Islam, kami paksa juga masuk Islam. Itulah gambaran-gambaran yang diberikan kepada Islam, sampai Islam dituduh apa? Teroris, penjenayah besar, agama paksaan. Tapi yang sebenarnya perang Badar, siapa serang siapa, tuan-tuan? Siapa yang mulakan dulu? Ya, memang pada awalnya rancangan Rasulullah cuma nak sekat dan menakut-nakutkan kafilah Abu Sufyan yang baru balik berniaga, yang melalui jalan pesisiran Madinah. Memang Nabi tak ada niat nak perang pun, cuma nak tunjukkan kekuatan. Dulu kamu halau kami, dulu kamu usir kami dah ada kekuatan hari ini. Jadi mereka berjaya ditakutkan sampai mereka berjaya balik. Tapi mereka tak puas hati, mereka datang dengan bala tentera. Jadi tanggungjawab Rasulullah dengan sahabat, bila orang, apa dia dah panggil, bila orang memberi kita merasa. Bila orang apa, satu lagi tu, bila orang cabar, kita terima. Peperangan berlangsung. Perang Uhud, siapa datang dulu? Depa juga, sebab tak puas hati kalah perang Badar. Depa juga, sebab semalam seri tak puas hati. Esok kan terusnya terjadi peperangan, tuan-tuan. Selepas perang Uhud, esok tu nama dia perang Hamraul Asad. Cuma kita jarang cakna dengan perang ni. Kalah juga, balik juga. Lepas tu hak lain tu kerana apa? Adakah kerana Islam paksa? Tak. Kita berperang kerana pengkhianatan perjanjian. Bani Quraizah mengkhianati janji dengan orang Islam, perang. Bani Nadir mengkhianati janji, perang. Bani Qainuqa khianati janji, perang. Lepas tu mereka pula, orang Madinah ni, pula panggil orang tu, panggil orang ni, akhirnya mewujudkan tentera bersekutu. Perang Ahzab pula. Dulu sama-sama janji nak bantu Islam, tiba-tiba dia pergi panggil orang luar, mereka jadi tentera bersekutu nak ganyang Islam. Kita yang zalim ke? Kita yang teroris ke? Kita yang mengancam orang ke?
Tapi kalaulah benda-benda ni berlaku dalam sejarah, siapa yang naik? Umat Islam dan agama Islam. Jahatnya umat Islam, terorisnya umat Islam, penjenayahnya umat Islam. Lepas tu nama agama Islam lah. Islam ni agama yang radikal, agama yang ekstrim, agama yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, agama kekejaman. Bila kita lihat dalam sejarah, asal penduduk Amerika dulu orang apa? Asal pribumi Amerika orang apa? Adakah orang Amerika sekarang? Tak. Orang Amerika tu, mereka memanglah halau, mereka buat macam-macam.